Ibu bapa perlu mainkan peranan utama dalam memastikan anak-anak mereka selamat. Bukan anak-anak ini yang bawah 16 tahun yang beli handphone. Bukan anak-anak ini yang membeli tab. Bukan anak-anak ini yang menempah sama ada Unify, Time, Maxis, Fiber dan sebagainya. Tapi tempahan dibuat, pembelian dilakukan oleh ibu bapa. Maka mesej yang saya nak sampaikan, kalau tuan-tuan puan-puan lupa semua yang kita cuba usahakan pada hari ini, satu mesej yang saya nak sampaikan: peranti bukan pengasuh. Parents take control. Kita nak ibu bapa tahu bagaimana untuk meletakkan sekatan-sekatan keselamatan ke atas peranti-peranti supaya anak-anak tidak terlalu leka bermain aplikasi-aplikasi. Saya telah set untuk anak saya, dia boleh main Clash Royale. Siapa sini ada main Clash Royale? Mainlah apa-apa game, tapi ibu bapa perlu letak sekatan-sekatan tertentu untuk elak anak daripada bermain terlalu lama. Sekarang kalau anak saya main lebih daripada sejam, saya setkan sama ada dia boleh main lagi 15 minit ataupun 1 jam ataupun seharian ataupun tak boleh main langsung. Memang ada yang beranggapan kejam. Ini bukan kejam. Ini supaya kita mendidik anak-anak tahu batas, tahu had, berpada-pada, bersederhana. Ya, internet itu baik, tapi dalam internet bukan semuanya baik.